Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izham bin Muhammad Zahir. Hari ini saya akan menjalankan simulasi daripada saya punya rancangan latihan kemahiran, iaitu kemahiran yang saya pilih adalah kemahiran berpermainan hoki, iaitu kemahiran menjaring. Saya akan gunakan tiang gol di belakang untuk mensimulasikan apa yang saya tulis dalam rancangan latihan kemahiran saya pada hari ini. Baiklah semua, Assalamualaikum. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan dengan aktiviti pertama, iaitu aktiviti pemanasan badan dalam RLK saya. Aktiviti yang saya akan lakukan adalah sebagai guru, saya akan membentuk satu kumpulan besar, iaitu satu kelas. Satu kelas tersebut akan membuat bulatan dan fokus utamanya adalah untuk melonggarkan sendi-sendi badan. Baiklah, untuk aktiviti yang pertama adalah setiap murid akan dibekakan dengan satu kayu hoki, dan setiap murid perlu memegang kayu hoki tersebut dengan posisi seperti ini. Ini adalah teknik pertama. Terdapat 3 teknik yang akan diaplikasikan dalam aktiviti pemanasan badan ini. Iaitu aktiviti pertama, iaitu adalah tangan diluruskan di sisi bahagian bahu dan tangan akan ke hadapan. Objektifnya adalah untuk melonggarkan sendi-sendi badan. Ini adalah aktiviti yang pertama. Teknik yang kedua pula adalah teknik pegang kayu hoki stick di bahagian atas dan tarik ke atas. Okey, dan teknik yang ketiga adalah kayu stick hoki di belakang dan kaki seperti posisi ini. Ketiga-tiga teknik ini akan dilakukan setempat sahaja tanpa ada pergerakan supaya melonggarkan dan melancarkan peredaran darah murid dahulu. Aktiviti ini dilakukan sebanyak 3 set anggaran masa, iaitu anggarannya adalah sebanyak 2 ke 3 minit. Okay, baiklah murid-murid, seterusnya iaitu untuk aktiviti pemanasan badan yang kedua, iaitu aktiviti kinestetik, iaitu pergerakan badan. Cikgu akan membahagikan murid-murid dalam satu kelas kepada 2 kumpulan, iaitu satu kumpulan di bahagian sana seperti yang boleh lihat, dan satu kumpulan lagi di bahagian sana. Baiklah, satu kumpulan murid akan memegang satu kayu stick hoki, manakala satu lagi tidak akan memegang kayu stick hoki. Baiklah, aktivitinya adalah seperti berikut. Dan murid akan berjoging, seterusnya memberikan kayu hoki ini kepada pihak kawan, dan seterusnya kawan sendiri akan pergi ke belakang dan kawan yang kedua akan berjalan untuk memberikan kayu hoki tersebut kepada kawan seterusnya. Baiklah, itu merupakan 2 aktiviti pemanasan yang saya akan lakukan di dalam RLK saya. Ataupun sebelum memulakan pelajaran, cikgu akan memberikan dahulu penerangan sedikit tentang asas ataupun basic cara-cara untuk memegang kayu hoki ini. Baiklah, posisi tangan kanan adalah di tengah kayu hoki, iaitu posisi tangannya seperti ini, dan posisi tangan kiri pula adalah di akhir ataupun belakang kayu stick. Dan cara ataupun posisi yang sebenar untuk menjaring adalah posisi badan menghala ke hadapan dan sedikit membungkuk. Kayu hoki diletakkan di bawah seperti ini. Bola juga seperti ini. Okay. Bola juga pastikan bola berada di kedudukan hadapan, posisi condong ataupun tunduk sedikit. Kayu hoki dinaikkan hanya separa saja. Jangan naik terlalu tinggi kerana khawatir takut ada orang di belakang. Dan dalam RLK, cikgu akan aplikasikan 3 teknik menjaring ataupun 3 teknik menjaring, iaitu pushing, hit dan flick. Baiklah, untuk teknik yang pertama, cikgu akan menunjukkan contoh pushing, iaitu push saja dengan follow through, lalu menjaring. Dan yang kedua iaitu hit. Baiklah, posisi tangan adalah seperti ini. Tangan kanan di kedudukan belakang, tangan kiri juga berada di kedudukan belakang rapat. Okay. Lalu stick dinaikkan dengan keadaan separa dan push, lalu gol. Dan teknik terakhir, iaitu teknik ketiga, adalah teknik flick. Tangan kanan di tengah dan tangan kiri di belakang. Okay. Posisi kayu ataupun stick dibengkokkan sedikit, lalu songket bola tersebut, lalu menjadikan gol. Baiklah, itu saja. Baiklah murid-murid, saya akan teruskan dengan contoh murid yang akan melakukan aktiviti ataupun tugasan aktiviti dalam RLK saya. Baiklah, saya akan lanjutkan dengan video ini. Baiklah, saya ada 2 orang murid. Okay, saya ada 2 orang murid. Baiklah, untuk aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti yang semaju yang pertama adalah kemahiran menjaring, iaitu asas saja.
Baiklah, saya akan menanyakan setiap orang murid apakah teknik yang mereka ingin gunakan untuk menjaring dalam permainan hoki ini. Baiklah, kamu mau guna teknik menjaring apa? Saya akan gunakan teknik pushing, cikgu. Pushing, okey. Saya akan gunakan teknik hit, iaitu pukul. Pukul, okey. Baiklah, seterusnya bola akan diletakkan di bahagian tengah berjarak beberapa meter daripada tiang gol dan murid akan beratur satu persatu. Aktiviti ini akan dilakukan secara satu persatu. Murid seterusnya akan beratur di bahagian belakang. Baiklah, apabila saya tepuk secara ataupun apabila whistle dibunyikan, murid akan menggunakan teknik menjaring tersebut dan murid akan memulakan teknik menjaring tersebut. Baiklah. Okey. Beep. Okey, itu adalah teknik pushing. Murid seterusnya. Beep. Okey, itu adalah teknik hit. Okey, baiklah. Itu merupakan contoh ataupun aktiviti yang saya akan lakukan dalam RLK saya nanti. Baiklah, untuk aktiviti pertama ini mungkin boleh dilakukan secara 3 set, iaitu mungkin set pertama murid akan menggunakan kemahiran pushing dan set kedua murid akan menggunakan kemahiran menjaring ataupun teknik menjaring iaitu hit, dan yang ketiga murid akan menggunakan untuk set ketiga murid akan menggunakan teknik menjaring iaitu flick. Baiklah, itu sahaja untuk aktiviti pertama saya dan kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua. Seterusnya saya akan teruskan dengan aktiviti kedua iaitu aktiviti ketiga sebenarnya, iaitu aktiviti ansur maju yang kedua. Baiklah, saya memerlukan dalam 3 ataupun lebih orang murid, iaitu seorang menjadi posisi keeper, seorang akan menjaga gawang, seorang akan menjaring, iaitu murid di sana, dan seorang lagi akan berdiri di sini untuk menerima bola dan pas semula kepada penjaring, dan penjaring akan menjaring di kon situ. Baiklah, kita akan mulakan simulasi aktiviti ansur maju yang kedua ini. Baiklah. Murid yang pertama akan membawa bola ke kon ini. Kemudian sampai di kon ini, murid akan pas kepada kawan di sebelah sana. Kawan di sebelah sana akan menahan. Kemudian kawan di sini akan pas semula kepada penjaring. Penjaring menahan dengan sempurna dan penjaringan dilakukan. Okey, keeper akan menahan gol. Dan sebenarnya objektif utama aktiviti kedua ini adalah untuk fokus kepada jaringan dan teknik murid untuk menahan bola tersebut. Baiklah, itu sahaja contoh ataupun simulasi aktiviti ansur maju yang kedua ini. Baiklah, sekian itu sahaja simulasi RLK saya pada kali ini, dan diharapkan semua murid dapat mengaplikasikan semua kemahiran yang telah cikgu ajarkan supaya dapat menjadi pemain ataupun pemain hoki yang lebih berkualiti pada masa hadapan. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.